Hai korang, Assalamualaikum. Saya Anfaza, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak buat random haul. Kat sini ada barang daripada TikTok, daripada Shopee dan juga daripada EcoShop. Tanpa buang masa, kita ke barang yang pertama. Saya rasa saya nak buka yang ni. Ini adalah, sebenarnya saya dah kumpul benda ni lama. Nak tunggu satu persatu punya barang. Itu pun ada lagi satu barang yang tak sampai lagi. Saya dah tak larat nak tunggu. Lama sangat. Itu daripada Cina. Agak-agak kurang apa yang saya beli. Saya biasalah kalau saya beli barang-barang merepek-repek je selalunya. Kalau ikutkan sebelum ni, daripada minggu lepas saya dah boleh buat video. Tapi tunggukan satu barang tu je. Punyalah lama, saya dah tak sanggup nak tunggu. Tengoklah kalau tiba-tiba barang tu sampai hari ni. Bolehlah di hujung-hujung video nanti saya selitkan barang tu. Tapi kalau tak sempat sampai, tak adalah. Kita abaikan je lah barang tu. Aduh, saya sakit kaki sebenarnya ni. Duduk pun tak selesa. Saya beli benda ni. Korang tahu tak ni apa? Ini alas meja. Selalunya diorang letak dekat tempat meja komputer. Mesti korang dah tahu kan, sebab benda-benda macam ni, benda yang dah lama ada, saya baru nak pakai, baru nak beli. Ini dia punya material dia PU leather. Saya ambil warna pink, dia ada macam-macam warna lah. Adalah 3-4 jenis warna. Dan ada pelbagai saiz. Saya ambil saiz 100 kali 50 cm. Lebih kurang lah saya rasa lah. Tapi dia besar. Saya kena potong sikit sebab meja saya tu kecil sikit. Tapi nak dapatkan saiz yang ngam-ngam tu tak ada. Saya terpaksa beli saiz besar. Lepas tu kita kena dapat adjust lah. Saya nak letak dekat sini. Ini meja solid saya. Agak bersepah di sebalik tabir tu. Ni meja dia. Asalnya warna dia warna coklat. Tapi saya cat warna pink. Jadi biasalah kalau kita cat ni dia mudah menggelupas. Dia punya cat tu silap sikit je menggelupas. Macam dekat ni. Kat almari ni. Nampak? Terlanggar sikit beg sekolah anak saya dah menggelupas. Jadi sementara waktu saya lapik dengan ni. Ni korang tahu tak apa? Ni wallpaper foam. Saki-baki yang sebelum-sebelum ni saya lapik pakai ni. Sementara waktu sebab tak nak bagi dia rosak kan. Tapi tengoklah keadaan dia dah jadi macam ni dah. Dah terbarai dah. Jadi saya beli pelapik tu untuk lapik dekat sini. Supaya tak adalah. Tengoklah macam-macam kejadah ada dekat sini. Buku anak saya lah. Macam-macam. Jadi kalau kita tak lapik memang hauk lah jadinya. Sebab itulah saya beli benda tu. Jadikan pelapik. Tapi nampak dia punya kesan garisan tu. Banyaknya lah kesan garisan. Tapi saya harap bila kita dah letak dekat meja tu. Dah letak barang atas dia. Dia okey lah. Harap macam tu. Sebab kalau ada kesan garisan tu buruk pula. Tapi okey lah daripada tu yang coba camping tu. Saya beli harga dia. Saya tak ingat harga yang tepat. Tapi dia macam belas-belas ringgit lah. Tak berapa tak? 15 ke macam tu lah. Jadi jomlah kita ke barang yang seterusnya. Kita nak buka yang mana? Ini apa Kita buka ni dulu lah kot. Saya beli ni. Ni orang panggil apa? Hati ya? Saya beli benda ni. Aduh, macam-macam lain. Saya beli ni nak letak dekat depan. Dekat ruang tamu. Dekat rumah besar. Kalau korang yang dah biasa tengok video saya, korang tahulah apa maksud saya rumah besar. Jadi saya nak letak dekat situ. Tapi saya tak tunjuk lah saya letak. Hari ni saya tak tunjuk kat mana saya. Maksudnya saya tak tersusun. Sebab saya akan buat video yang lain. Saya akan tunjuk lah saya susun-susun barang. Tapi nantilah, tak tahu bila. Ni dia saya beli. Ni saiz M. Dia ada warna putih. Dia ada warna hitam. Tak silap saya lah. RM20 tak adalah mahal sangat. Semuanya bawah RM20 lah. Saya tak tahu bawah RM10 ataupun RM12. Saya tak pasti. Ni barang kedua saya. Okey lah, kita ke barang yang seterusnya. Duduk diam-diam. Kita nak buka yang mana dulu lah. Kalau korang tengok saya beli yang ini, mesti korang kata apa salah, ini membazir. Bukan ke dulu dah pernah ada. Dia dah pernah ada tapi nampak macam sama tapi tak seru.
apalah yang kau merepek ni. Saya beli benda ni. Kalau korang ingat, dulu saya ada satu bantai yang saya letak dekat katil. Bila saya pasang cadar ke apa kan, saya akan letak dekat tu. Oh, belakang dia macam ni. Belakang dia kosong je. Depan dia macam ni. Ada je saya beli bunga sebelum tu. Tapi dia macam, dia tak duduk diam tu. Dia macam lembek-lembek. Bila terletak tu, dia londeh-londeh macam ni. Saya sakit hati. Saya tak suka dia londeh-londeh macam tu. Jadi ini dia macam lebih kukuh lah. Bila kita letak dia kukuh. Jadi saya beli benda ni. Harap-harap dapatlah cantikkan sikit bilik yang tak berapa nak cantik tu. Saya beli 2. Ini satu. Tujuan dia memang nak letak dekat atas katil. Dekor-dekor lah. Waktu tidur tak letak pun. Umban dia tempat lain. Masa nak buat video je. Ataupun kalau tengoklah, kalau saya rasa macam menarik je, mungkin saya akan beli lagi, saya nak letakkan sofa. Sebab sofa saya pun dah buruk. Warna pink dah tak macam pink. Dah keruh dah. Kau rasa cantik ke tak cantik? Cakap betul-betul. Cantik ke tak cantik? Cakap je cantik. Kalau korang kata tak cantik, korang memang bukan geng. Saya beli 2. Saya suka. Dulu saya ada. Warna apa warna dia tak, ni macam pink. Itu dia macam orange sikit. Dia bentuk dia lain lah. Ada kat dalam ni. Malah pula nak bangun. Macam ni. Saya beli 2. Untuk letak dekat katil. Nanti saya sebenarnya dalam proses mengemas rumah. Saya buat deep clean. Tapi saya tak rekod lah. Yang saya mengemas tu saya tak rekod. Cuma nanti bila saya nak susun barang, saya nak pasang-pasang cadar, nanti baru saya buat video. Tapi tak tahu bila. Nanti saya letak. Masa tu lah korang tengok kat mana saya letak. Ni barang ke-3. Membazir kan. Tak membazir, cantik. Barang yang seterusnya. Aduh, kaki saya sakit ni. Saya dah banyak hari kaki sakit. Jalan pun tengkot-tengkot. Barang keempat. Ini 2 yang barang yang sama. Saya beli 2. Saya harap semuanya seperti mana yang saya inginkan. Supaya tak ada pembaziran. Saya beli ni. Saya beli benda ni. Korang tahu kan? Aduh, kaki sakit. Nanti. Saya beli benda ni. Biasanya dia orang letak dekat peti ais ataupun atas meja makan ke, dekat almari dapur ke, dia orang letak kicap apa semua bagai tu kan. Jadi saya nak letak dekat peti ais. Tapi tak tahulah balang-balang yang sedia ada dalam peti ais tu muat ke tidak dekat dalam ni. Saya harap dia ngam-ngam supaya kedudukan dia elok lah. Lepas tu saya ada beli lagi. Saya beli 2. Ni, saya beli 2 set. Satu ni saya nak letak balang yang dah sedia ada dalam peti ais saya. Satu lagi ni saya ada beli balang-balang kecil lah. Untuk letak benda-benda merepek. Nanti sekejap. Okay, barang yang seterusnya. Ni macam ni lah. Kalau orang tak biasa buat haul, nak unboxing apa benda-benda macam ni lah. Sekejap, sebenarnya saya sayang. Jadi saya kena buka dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Saya beli ni. Sampai suami saya marah. Habis saya tawar semua alamak tercabut. Saya tawar semua apa ni? Ninso. Tadi saya cakap saya beli barang kat mana Saya beli barang dekat TikTok, Shopee, Ninso satu lagi. Lepas tu dengan EcoShop. Saya beli ni. Ini dekat Ninso. Ada tak tahulah berapa tangkai ni saya beli. Nampak tak? Sebenarnya saya akan beli lagi. Saya nak tawaf mana-mana lagi Ninso. Sebab dah tak ada stok. Tak tahulah kalau akan datang saya pergi dia ada lagi kan. Saya nak beli lagi banyak. Sebab kalau boleh saya nak letak dekat rumah saya keseluruhan. Dekat depan, dekat dapur, dekat bilik. Dan kalau boleh dekat luar rumah saya nak letak. Tapi masalahnya tak ada stok. Ini dia ada. Kenapa menyengat sangat dalam video ni? Dia tak adalah menyengat sangat kalau kat luar. Tapi dalam video macam menyengat.
Nampak tak? Suami saya marah, saya beli bunga. Jadi, bukan ni yang saya nak tunjuk sebenarnya, tapi tak apalah. Ini saya beli dekat Ninso. Banyak. Sebenarnya saya nak cari benda lain pula. Saya nak tunjuk yang ini. Saya nak cari ini. Barang seterusnya dekat Eco Shop saya rasa. Ni Eco Shop. Jadi saya nak letak dekat mana ni? Sini. Saya ada beli. Sebenarnya saya bukan nak yang macam ni. Saya nak beli yang warna dia pekat lah. Bukan jernih. Ni pink jernih. Saya nak beli yang penutup dia pink yang kuat dan padat-padat. Warna ni warna padat macam ni lah. Tak tahu lah. Tapi tak ada. Saya beli apa yang ada je. Sebab saya tak sabar nak tunggu. Ya. Jadi saya beli ni. Macam ni. Tapi macam boleh lagi satu lah. Kena pergi lagi ni. Macam ni. Nampak tak? Jadinya dekat dalam peti ais saya dah ada botol kicap, botol sos, mayonis apa semua tu lah. Itu saya nak letak dalam satu tray. Kan ada dua kan? Satu tray lagi ni saya letak benda ni. Saya cadang saya nak letak halia, kunyit hidup, cili padi ke, apa-apalah. Jadi bila nak guna, saya terpusing. Kalau tak saya kena selongkah dengan menyakitkan hati dalam Tupperware kan. Jadi saya malas nak songkar-songkar. Jadi bila nak, terpusing je. Nak cili padi, nak halia, nak apa macam tu. Macam ni. Nampak? Suami saya tanya, ada tempat ke dalam peti ais tu nak letak benda ni? Saya rasa mungkin boleh. Mungkin boleh. Jadi untuk yang barang ni, saya akan tunjuk bila saya kemas peti ais. Sebab saya kan dalam proses mengemas. Masa saya kemas peti ais, saya akan tunjuklah. Saya letak benda ni dan isi dia sekali. Korang kena sabar. Kena sabarlah menunggu. Jadi, itu je lah. Tak ada jadi apa. Tak beda ni. Barang yang seterusnya, kita buka yang ni. Okay, ni yang paling besar lah ni. Paling separ dah ni. Bukan paling besar. Second. Saya beli rasa-rasa apa? Kalau rasa apa? Sekarang pukul 12 saya kena cepat. Sebab saya nak ambil adik saya balik sekolah ni. Saya tak boleh rosakkan tu. Sebab nanti nak simpan balik. Sebab saya belum nak gantung lagi. Saya beli ni. Tak nampak lagi. Sekejap. Aduh, sakit. Kita nak rosakkan dia punya benda ni sebab saya nak balik semula. Belum nak buat lagi. Belum nak gantung lagi. Harap tak ada batal. Sekejap saya check. Ada apa ke tak. Semuanya okey. Saya beli ni. Nampak tak? Aduh mak kau. Saya beli ni. Rasanya betul tak boleh bagi ni. La ilaha illallah ni. Muhammad Rasulullah. Saya beli benda ni. Tapi saya nak letak je dekat ni. Permukaan tepi dinding ni. Sebab ini kan bilik anak saya. Suami saya, anak saya dia sembahyang dekat sini. Kat solat kat bilik ni. Jadi saya macam, saya teringin tempat sembahyang tu ada mihrab. Ada tulis kalimah-kalimah macam ni kan. Jadi saya beli. Cuma itulah dinding saya ni kalau korang tengok warna putih. Kejap-kejap. Kalau korang tengok dinding bilik anak saya ni warna putih. Bukanlah dinding ni wallpaper foam. Nampak tak? Jadinya saya nak tampal kat sini. Nak gantung dekat sini. Cuma. Banyaknya cuma. Sekejap. Ke mana? Huru-hara sekejap. Sekali lagi. Benda ni. Saya nak letak dekat bilik anak saya. Ni sekarang ni saya berada di bilik anak saya. Dan suami saya dengan anak saya akan solat dekat bilik ni. Saya memang dah lama sangat teringin nak ada mihrab, ada kalimah-kalimah untuk tempat diorang solat.
Tapi dia warna putih. Dinding warna putih. Jadi kalau saya gantung dia tak nampak lah kan. Saya akan cat dulu warna pink. Cat dulu warna pink boleh ke? Macam licin-licin saya cubalah. Sebab dia licin, dia tak tahu lekat ke tidak. Saya akan cat benda ni warna pink. Supaya bila saya gantung dekat dinding, timbul lah dinding warna putih. Dia punya kalimah ni warna pink. Jadi timbul. Cuma tu lah, saya kena cat dulu. Dan yang ini pun saya akan buat video. Nanti saya akan buat video. Cuma akan ambil masa. Korang tunggu je lah. Jadi yang ini saya beli dia. Murah je. Saya rasa saya beli RM10 lebih. Tak silap saya lah. Kalau saya tak silap. Saya dah lupa. Rasa-rasa saya macam tu. RM10 lebih. Lepas tu. Itulah. Kita ke barang yang terakhir ni. Sebab ini adalah gandengan dia. Geng dia, kawan dia. Buka. Saya harap barang dia okey. Tak ada yang patah ke, pecah ke, retak ke. Sayang kan. Macam mana? Kau nampak tak? Saya kalau boleh saya malas nak buka sangat sebab saya belum nak buat lagi. Saya belum nak cat lagi. Saya boleh tengok. Nampak tak? Perlu ke saya buka? Saya beli benda ni. Nampak tak? Saya beli mihrab. Betul sebut dia macam tu. Saya rasa macam tu lah mihrab. Untuk ruang solat kan. Saya dah lama dah saya nak beli. Semua benda tu harga mahal. Ini pun kalau boleh saya nak beli yang jenis macam apa nak kata? Macam pintu gerbang. Dia besar daripada lantai naik ke atas. Macam saiz pintu. Saya nak beli yang tu tapi terlalu mahal. Jadi beli setakat mana yang mampu lah. Saya beli ni. Lepas tu kejap. Saya beli ni. Saya nak letak atas dia. Atas lah atas dia. Kalau tunjuk pun kau tak nampak kan. Letak atas dia. Jadi kedua-duanya ni, benda ni, saya kena cat. Saya akan cat warna pink. Supaya dia timbul lah. Dinding putih, ni pink dia timbul lah. Sebenarnya saya biar je warna putih. Tapi kalau dinding saya warna pink dah cantik sangat dah. Tak payah nak repair. Tak payah nak cat-cat. Timbul lah kan. Tapi masalah ni putih, ni putih. Jadi saya rasa macam tenggelam. Benda tu jadi tenggelam. Saya nak cat. Tapi tengoklah macam mana saya minta pendapat kakak saya ke suami saya ke macam mana. Kalau rasa perlu cat, saya cat lah. Saya cat pink. Inilah barang-barang yang saya beli. Benda yang paling saya bangga sekali benda ni lah. Ya, benda-benda lain kita boleh beli. Kenapa benda-benda macam ni kita tak boleh beli kan? Jadi saya nak beli. Yang ini tak silap saya RM10 lebih. Kalau tak silap saya lah. Yang ni puluh-puluh je. Tak sampai 100 pun. Sebab tu saya beli. Kalau memang orang kata, kalau ikutkan keinginan saya memang nak beli yang jenis nampak macam pintu gerbang tu. Tapi dia beratus-ratus. Jadi di luar kemampuan. Jadi saya beli benda ni. Jadi barang saya ada berapa ya? 1, 2, bantal ni. Lepas tu ni. Lepas tu tray yang berpusing ni. 2, balang ni. Lepas tu saya beli tadi apa? Ni. Alas meja tu kan. Lepas tu saya beli bunga. Semua ni saya akan buat video kemudian. Yang bunga ni saya nak minta bantuan kakak saya untuk gubah. Saya tak ada di gubah bunga. Saya tak ada kepandaian untuk gubah bunga. Jadi saya akan minta bantuan kakak saya. Tengoklah bila masa dia free, saya nak minta dia kakak saya tolong tu bantal ni. Sedap. Boleh lah. Tak adalah lembik sangat. Tengoklah kalau macam dia lembik-lembik sangat, ada ruang tak nak buka Kalau ada ruang nak buka, saya macam nak tambah dia punya isi dalam tu supaya dia lebih kukuh. Tapi cantik kan?
Cakap cantik, jangan cakap tak cantik. Saya suka. Saya nak beli lagi lah. Saya rasa saya nak beli, nak letak kat sofa pula. Tengoklah mana yang sesuai. Jadi untuk hari ini, video saya kali ni setakat ni je. Nanti kita jumpa. Saya buat video mengemas. Bukan buat video mengemas, saya dah kemas. Saya akan kemas dulu. Dah saya terkemas, nak susun barang tu, baru saya buat video. Samalah dekat dapur, dekat depan, semuanya. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.